wasilah ini. Maksudnya kadang-kadang kita nak cerita benda tu, tetapi disebabkan kita tak nampak macam mana sebenarnya. Kan? Macam mana sebenarnya? Contoh kita nak sebut tentang kesabaran. Oh, sabar ni kita terangkan daripada sabar, lepas tu sabar ni begini begitu. Kita terangkan sabar, lepas tu kita sebut. Jadi pakcik sabarlah. Dia tak boleh bayangkan sabar tu macam mana, maka kita filmkan cerita pasal sabar. Kan? Kita pun gambarkan satu keadaan yang mana dalam filem tu menceritakan seorang Pak Imam satu hari di sembahyang Zuhur datang ke surau, tapi sebelum datang tadi dia rupanya masak air dekat dapur, dia lupa tutup. Jadi suami isteri ni pun pergi ke surau Pak Imam ni lah, pergi surau. Jalan gambar tu lah, dibuat gambar, ambil wudu, datang ke surau. Lepas sembahyang Zuhur je, kita tengok rumah terbakar contoh kan. Jadi dalam keadaan begitu, dia pun sedih, dalam keadaan mengharap, berdoa kepada Allah dan ada bantuan. Jadi kalau kita tengok gambaran filem ataupun kita kata dalam bentuk cerita tadi, itu nak menjelaskan tentang sabar, dia pun redha dan pasrah contoh kan. Maka apa berlaku? Maka kita akan memberi kesan yang besar. Oh, pakcik ni pun boleh sabar kerana rumah terbakar sebagainya. Maka dia memberi kesan kepada audien yang menonton cerita tersebut. Maka dapat dipahami dengan baik dah. Dan begitulah sebenarnya kalau kita tengok dalam banyak-banyak perkara, benda yang tak boleh diterangkan dengan mulut. Terang dengan mulut mungkin bolehlah faham sikit, 20%, 30%, tapi apabila divideokan, diceritakan, contohnya kemerdekaan tanah Melayu kan, kita pun filmkan, maka nak memahami generasi sekarang nak lebih faham, maka dia akan lebih mudah faham, tapi dengan cara cerita fakta yang sebenar lah.